Sekolah Hantu Universiti UiTM Puncak Alam. Yes, kali ni student dah ramai. Baru start SEM kan? Kemain besar lagi UiTM ni. Pening nak start dari mana? Apa-apa pun, jom cari student-student and tanya diorang apa yang best. Daripada fakulti mana? Daripada fakulti bisnes. Boleh tak suggestkan makanan yang best dekat UiTM Puncak Alam? Kat College yang sana ada dua. Satu ayam geprek dengan satu lagi dessert. Awak boleh dapat ais kepal. RM4 je. Jom tengok. Dah sampai College Angsana. Besar betul kafe college ni. Dah nampak kedai ayam geprek yang akak tadi suggest? RM7 je dengan portion banyak macam ni. Ayam besar, crispy, sambal boleh campur atau pilih salah satu. And memang pedas. Siap letak sambal gajus lagi. 9/10. Next, ais kepal coklat. Lama kan tak jumpa ais kepal macam ni? Dekat sini korang boleh dapat RM4 je weh. Topping memang tak kedekut langsung. Rasa tak terlalu manis tapi pekat likat. Puas hati makan time cuaca panas. 9/10. Saya daripada Fakulti Pendidikan sebelah Perpustakaan Pita. Cafe Abang Bos. Dia jual spaghetti yang sedap. Banyak spaghetti dia boleh dapat dalam harga bawah RM10 pun boleh. Okay, jom kat belakang tu je. Kita orang pergi kafe yang dekat sebelah Pita ni. Terus jumpa kafe Abang Bos. Konsep dia pasta cedok sendiri. Tapi sebabkan lambat, banyak yang dah habis. Kita orang ambil aglio olio, makaroni dengan meatball 2 ketul. Semua sekali RM10. Rasa dia okey, sedap tapi tak ada apa yang special sangat. Overall 8/10. Lalu dekat kawasan Pita ni ternampak pula kedai The Warung. Tapi sebabkan dah nak pukul 4, kedai pun dah nak tutup. Kita orang sempat order nasi buttermilk chicken set dengan peach tea. Overall rasa buttermilk dia agak typical tapi nice je. Semua cukup rasa. Dapat sekali air peach tea ni harga RM8 je tau. Pada aku memang berbaloi. 8/10. Okay, abang student kat sini ke? Bukan. Saya jual chicken tenders. Taste kita kopi, matcha, frappe, mocktail pun ada. Kita ada tenders, loaded bowl, fries. Kita berhadapan dengan He and She, Maybank, Pita. Kalau tunggu bas tu, boleh beli dulu. Ingatkan abang ni student. Rupanya dia jual chicken tenders sebelah dengan FCR Coffee ni. Berdepan Pita je. So, kita orang order satu air dan satu chicken tenders. Yang ni macam strawberry frappe. RM11 je korang. Tapi rasa dia memang mahal. Terlebih berbaloi sebab murah sangat berbanding kat luar. 10/10. Chicken tenders ni pula, kita orang order hot soy kick set A. Ada 3 pieces tapi satu tu kita orang minta original. Ayam dia juicy. Flavor dia rasa kick and ranch garlic dia memang rich. 10/10. Sebabkan owner dia nampak kita orang enjoy sangat makan, dia belanja lagi satu coded garlic bowl. Yang ni pun memang ngam sangat rasa dia. Senang cerita, sini semua sedap-sedap. Dah lah tutup sampai 10 malam. Memang nice gila nak lepak sini lepas habis kelas dari petang sampai malam. Dari fakulti mana? Dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Boleh suggestkan tak apa makanan-makanan sedap dalam UiTM Palam ni? Saya dari College Dahlia. Nasi lemak pandan kat situ paling sedap lah. Bunyi macam menarik. Okey, jom. Sampai-sampai je College Dahlia, terus nampak nasi lemak pandan ni. Lauk pun banyak pilihan. Tapi yang kita orang ambil ayam goreng crispy. Semua ni RM7.